Saya terima banyak mesej, phone call daripada ramai orang di luar sana. Mereka kata this is the time to build the third force. So saya menjemput semua orang di luar sana, jom sertai kita untuk membina kuasa ketiga ni. Selamat malam, salam perjuangan. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada our big team atas kerja kuat selama 2 minggu. Walaupun kita kalah di peti undi di Air Kuning, saya rasa dalam 2 minggu kita telah menangis hati pelbagai rakyat Malaysia. Di seluruh Malaysia, ramai yang sokong kita di luar. Memberi sokongan dari segi motivasi, memberi sokongan dari segi sosial media, memberi sokongan dari segi kewangan. Ramai yang sokong dia. Saya rasa berlipat kali ganda orang kenali PSM sokong kita. So, ini satu kejayaan untuk kita. Walaupun kita kalah di peti undi, tetapi kita telah menangis hati rakyat Malaysia. Tapi saya rasa dalam perjuangan saya tak sedih. Sebenarnya saya tak sedih. Saya rasa dalam 2 minggu ni ramai kenali PSM, ramai yang selalu kata tak kenal PSM. Saya rasa sekarang seluruh Malaysia sudah kenal PSM. Seluruh Malaysia sudah tahu apa kerja PSM, bagaimana cara kerja PSM, apa isu yang kita utarakan, apa yang diperjuangkan, siapa PSM, siapa bersama kita. PSM adalah satu parti multiracial. Kalau kita lihat, kita ada semua kaum di sini. So ini satu pencapaian untuk PSM. Dan juga terima kasih kepada seluruh jentera kita. Beri satu tumpukan gemuruh untuk diri anda. It's not an easy word. BNPS dengan apa orang kata, jentera kerajaan, missionary kerajaan, duit kerajaan. Tetapi kita ada jentera-jentera kita yang datang secara sukarela, tak melihat penat lelah. Dalam tempoh 2 minggu, ramai yang ada 2 minggu bersama kita, ramai yang datang on off, ramai yang membantu di luar. So inilah kekuatan kita. Dan saya rasa selalu, saya pun nanti saya pakai baju di mana ada penindasan, di sana lahirnya perjuangan. Saya rasa Air Kuning masih ada penindasan, tetapi rakyat Air Kuning masih menyokong BN dan UMNO. Dan kita lihat, turnout kali ini memang merosot. Daripada 75% PRU 15, kali ini 54%. Dan ramai tak keluar undi. Seperti kita jangka, memang anak muda ramai yang tak keluar undi. Masih di luar. Sama ada ia menjadi satu undi protes, kita tidak tahu. Kerana peratus yang tak keluar undi itu sangat tinggi. Dan juga saya rasa saya diberi satu tanggungjawab yang besar untuk Dun Air Kuning. Saya lahir di sini, tinggal di sini, tetapi saya rasa saya belum memenangi hati rakyat Air Kuning. Mungkin itu satu kekalahan untuk saya, yang saya perlu lebih bekerja untuk memenangi hati rakyat. People belum ada trust on us, I think. Itu satu tanggungjawab untuk kita untuk membina, untuk memenangi hati rakyat di seluruh Malaysia. I think plus point untuk saya adalah Ketua Biro Pilihan Raya Pusat PSM. Dan building the third force adalah di tangan saya. Dan PRK ini memberi ruang kepada kita telah membina kuasa ketiga. Kita sudah membentuk coalition kita bersama kita, Parti Muda dan Parti PRM. Dan juga kita dapat sokongan yang padu daripada Parti Ulmai. Dan juga ada Parti MAP endorse kita. So kita sudah ada satu tim untuk gerak dan membina kuasa ketiga. Seperti kata kuasa ketiga, kuasa kita. So we are the third force. PSM leading the third force. So third force bermula di Air Kuning. So ini adalah satu tanda yang bagus untuk kita membina. So seluruh rakyat Malaysia sudah lihat third force sedang dibina. So kita PSM ada satu tanggungjawab yang besar untuk memberi suara alternatif, untuk membawa politik baru, nafas baru dalam arena politik di negara kita. So saya rasa kuasa ketiga adalah very important. We moving forward untuk membina kuasa ketiga. Dan saya rasa di luar sana ramai yang ada bersama kita. Please join us, let us build a third force. Sudah tiba masanya untuk membina kuasa ketiga. Saya terima banyak mesej, phone call daripada ramai orang di luar sana. Mereka kata this is the time to build the third force. So saya menjemput semua orang di luar sana, jom sertai kita untuk membina kuasa ketiga ni. So kita sudah muak dengan sebelum ini BN, sekarang PH dan PN. So kita perlu ada alternatif. Dan biar ada alternatif. Dan setiap anda di luar yang menyokong, menyatakan sokongan dan bataan kepada kerajaan hari ini, anda perlu bersama kita untuk membina kuasa ketiga ni.
So, saya mengambil kesempatan ucapkan terima kasih sekali lagi kepada jentera kita, kepada penyokong-penyokong di luar yang memberi segala sokongan tanpa mengira apa-apa daripada balasan, kerana anda semua adalah pejuang yang ingin membawakan satu perubahan di negara kita. So, tahniah, tepukan untuk diri anda.